Alright guys, so setelah 3 hari market breakout guys, daripada 85 ke 83k, consolidate agak lama. Alright, akhirnya market breakout. So guys, dekat mana hala tuju market? Jom kita bedah pada hari ini guys. So kalau anda lihat dekat sini okay, alright, dekat sini ada zone sell yang besar. So daripada hari Isnin, right, dan hari Selasa, hari Rabu nampak dia dah start consolidate ke arah sini. So selepas market naik, alright, dia perlu akan sell juga guys. Dia macam ni lah, lepas market dah naik, orang dah profit. Bila orang profit, sell, volume akan start naik. Sebab tu akan anda lihat kat dalam chart. So selepas buy volume banyak, alright, dekat sini adalah sell. Okay, dekat sini. Sebab sekarang ni adalah pertembungan di antara bear dan bull. Alright, dekat sini bull push maksudnya breakout ke atas. Dekat sini bear cuba bertahan supaya market jatuh. So dekat mana next target guys, support yang kuat? Berdasarkan fair value gap dan juga berdasarkan ni, kemungkinan besar market akan bermain dekat sekitar sini. Alright, 90 ke 93, 94. Sebab guys, zone manipulation kita adalah daripada sini sampai ke bawah. Semua itu adalah zone manipulation, fasa manipulation yang kita sampai daripada break masa hari bulan 2 hari tu, pecah 94, jatuh sampai ke 74. So itu adalah zone manipulation. Dan sekarang ni market dah reclaim balik. Alright, nak masuk balik dekat dalam zone accumulate. Tetapi it's not that easy. Sebab zone manipulation ni sebelum dia capai kat situ, dia perlu lagi momentum lagi kuat. So breakout dah, sekarang ni perlukan satu lagi retest untuk market naik ke atas. Cuma persoalan dia guys, bila dia akan naik ke atas guys? Alright, yang itu kita akan lihat balik market structure macam mana dia consolidate. Alright, adakah dia buat pattern apa? Wallahu alam. Kita lihat dulu pattern apa yang market cuba bentuk. Dekat situ baru kita akan lihat market bila dia akan naik. Alright, untuk alternate coin pula guys, kalau anda lihat banyak sekarang alternate coin banyak yang dah terbang. Anda lihat kat sini memang banyaklah yang semua hijau. Alright, daripada minggu lepas market dekat 83, 85k. Bila mana Bitcoin breakout ke atas, and banyak yang dah start terbang. Terbang besar-besar. Alright. Tapi persoalan dia guys, adakah ini alternate season? Belum lagi guys, sebab Bitcoin dominance buat lagi tinggi guys. Bitcoin dominance masih lagi makin tinggi, bukan makin turun. Lepas tu anda nampak alternate coin yang naik macam ni kan. Alright, alternate coin naik macam ni. Alright, ini hanyalah orang kata kenaikan biasa. Ini bukan alternate coin yang kita semua tunggu-tunggu dalam bulan, yang naik besar-besar gila tu. Belum lagi guys. Alright, kalau benda tu berlaku, pasti korang akan semua masuk dalam kripto balik guys. Jika anda nak mula belajar tentang kripto, bagaimana nak mula invest dalam kripto, alright, cikgu ada buat kripto starter pada 28 April. Alright, so jumpa anda dekat sana. Klik link kat bio.